Berapa perkara kau bagi orang yang hendak gerbeh kena patai buat atau patai berlaku di dalam masa yang belum sampai hari gerbeh. Ni molek tanya ni dah. Kita ni hari Khamis ni kita gerbeh lepas daripada naik mataharinya segala tu sunat kita gerbeh situ. Ada puas esok tu hak tu hak ni demo kena kita tanya warna tiding cenduk tu ya aku dak. Leh hak nak gerbeh esok ni. Jadi kita tanya warna tiding cerak molek. Kalau warna tiding atas cenduk ni sah dah. Cenduk ni dia aku tak apalah. Dah, hak nak gerbeh esok ni. Cuma hak kita ni kita nak gerbeh hari Khamis dah. Ingat molek tu. Esok tu tak ada hak kita ni. Nak gerbeh hari Khamis. Gak dia kata apa katik kena patai lagi. Kita hak nak gerbeh ni kena patai lagi gapo katik belum daripada sampai hari gerbeh. Tu dia. Molek ni. Dengar molek dah. Nak wayak sosok. Satunya bila masuk 1 Zulhijjah. Lepas tu kita ni dah nak gerbeh. Kita ni dah nak gerbeh. Masuk 1 Zulhijjah kita nak gerbeh. Nah, langkah pertama sekali kita pakai wayak selalu dah. Kita jangan bui mana-mana hak duk lekat di tubuh kita ni. Faham tak kajaklah tu? Mana-mana hak duk di tubuh kita ni, kita hidup kekal, jangan kita menghilangkan. Sama ada mana-mana saat ni tubik dalam bentuk kain bulu atau kuku atau apa semua sekali, hak dikira sebagai juzuk bagi tubuh kita tu. Ada apa hak tak ada juzuk tu, kata kita nak berak nak apa tu tak apa. Hak tu tak ada apa, hak tu bukan juzuk tu. Hak duk sekali kata juzuk kita, misalnya bulu roma, kuku, bulu rambut, bulu tiak, bulu ari-ari apa semua sekali, hak tu sunat kita jangan menghilangkan. Tu dah. Fatihah tu. Jangan kita menghilangkan. Kuku aku panjang weh. Jangan kerak. Lepas hari Khamis dulu. Misal kita ni dosa nak cocok masuk lebih mulut dah ni, kau dulu. Taruh dulu. Kemai tengok weh mama kata. Minta maaf lah. Sabar kita tu. Sabar. Kita kena lepas daripada, tapi bagi orang nak gerbeh lah. Orang yang tak ada nak gerbeh tak ada apa lah. Tu. Jadi bagi demo tu iaitulah ia kena patah. Jangan menghilangkan perkara-perkara hak duk di tubuh dia, ia dikira sebagai juzuk bagi tubuh badan dia. Misalnya bulu apa semua sekali tu, kuku kan, jangan kerak hidup itu. Nampak tak? Apa tujuan syarat buat lagu tu? Ibnu Hajar kecek wa hikmatuhu syumulul maghfirati wal itqi minan nari li jami'i jasadi. Besar juga weh. Hikmahnya Ibnu Hajar kata, buat apa kita boleh syarat buat lagu tu? Nak wis semua tu. Semua hak duk di tubuh kita tu dapat bebas daripada api neraka dan dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Muka tukar kita sembelih tu kan Nabi kata pada Siti Fatimah Siti Fatimah mu kena pergi pak demo sembelih. Kerana apa? Mula-mula darah hak titik turun ke bawah, hak titik saya pertama, Allah Taala ampun segala dosa. Tengok dia. Lepas tu ampun segala dosa tu, selaginya Allah Taala bebas tubuhmu daripada api neraka. Kalau kita hidup buai demon ni kok, iya ni sebab tak ada jadi tak sekali yang kita weh. Seolahnya gitulah dah. Tak boleh tupai. Tak boleh tupai ni. Tak boleh tupai tuai ni. Lalu tu kita jangan dibuai. Lah. Kuku kita panjang sah kerak lagi. Rambut kita pun jangan cukur lagi. Misal kita pun cocok masuk dalam mulut dah ni, jangan kita gunting. Hidup itu dulu. Bawa sapa lepas dah tu, barulah kita bersifat selesaikan benda-benda saat ni. Tu. Ini bagi siapa ni? Bagi orang hak nak gerbeh. Adapun bagi orang yang tidak nak gerbeh tu, tu tak ada apa lah. Tu tak ada apa.